Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Zan, Amin dan Syed akan membentangkan analisis artikel bertajuk Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Akhlak Anak Prasekolah. Artikel ni dia bukan sekadar tentang teori pendidikan, tetapi tentang realiti bagaimana akhlak anak-anak mula terbentuk sejak mereka berumur 4 hingga 6 tahun. Betul tu. Menariknya tentang artikel ini, penulis mengaitkan pendidikan karakter dengan nilai-nilai Islam, prinsip moral sejagat serta teori pendidikan moden. Sebelum kita masuk ke dalam isi yang sebenar, siapa di sini pernah lihat kanak-kanak yang suka meniru perbuatan orang dewasa? Saya pernah. Macam mana tu? Saya pernah nampak ibu saya sendiri basuh kereta, jadi saya ambil inisiatif untuk meniru juga perbuatan ibu saya. Faham. Seterusnya, apa yang awak tanya tadi betul. Satu set redaksi yang bagus. Okey, kanak-kanak sebenarnya belajar daripada peniruan. Sebab tu pendidikan karakter ni dia bukan sekadar mengajar tentang nilai-nilai, tapi dia menunjukkan nilai. Dan itulah sebabnya topik ini sangat-sangat penting, kerana ia dapat menyentuh akar pembentukan moral manusia sejak daripada kecil lagi. Baiklah, mari kita teruskan ke bahagian pertama, iaitu latar belakang kajian dan isu semasa. Artikel ini dia berasaskan keprihatinan terhadap kemerosotan nilai moral dalam kalangan generasi muda. Penulis berpendapat bahawa punca utama pada masalah ini ialah kurang penekanan terhadap pendidikan karakter sejak daripada prasekolah. Di dalam konteks negara Indonesia, sistem pendidikan awal kanak-kanak lebih banyak menumpukan aspek akademik, sama juga seperti Malaysia suatu ketika dahulu. Tetapi kini Malaysia lebih menekankan nilai dan juga moral, nilai murni dan juga moral, supaya kanak-kanak dapat pelajari ketika berumur daripada 4 hingga 6 tahun. Namun kedua-dua negara mula menekankan bahawa pendidikan karakter mesti dijalankan seiring dengan akademik. Sebab itu, kajian ini menjadi penting untuk membimbing guru dan ibu bapa. Betul. Penulis juga dia ada menyebut tentang pembentukan karakter yang melibatkan 4 elemen penting. Nilai moral dan etika, keteladanan, pembiasaan, akhir sekali ialah pengukuhan melalui aktiviti harian. Betul tu, Amin. Kalau kita lihat pada prasekolah di Malaysia kini, aktiviti seperti main peranan atau cerita nilai sebenarnya antara cara pendidikan di Malaysia membentuk karakter positif. Jadi, latar belakang artikel ini bukan sekadar akademik. Ia refleksi terhadap keperluan sosial yang mendesak. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian teori. Kita masuk pada bahagian teori. Artikel ini menggunakan beberapa teori asas dalam pendidikan karakter, antaranya teori John Dewey, teori Kohlberg dan pendekatan moral Islam. Menurut Dewey, pembentukan karakter dia berlaku melalui pengalaman dan interaksi sosial. Maksudnya suasana pembelajaran yang positif sangat penting kepada anak-anak. Manakala Kohlberg pula mengaitkan moral dengan tahap perkembangan kognitif.
Anak kecil belajar menilai betul dan salah melalui pemerhatian dan ganjaran. Penulis juga menggabungkan nilai-nilai Islam seperti akhlak, adab dan budi pekerti. Ini menjadikan pendidikan karakter bukan hanya bersifat sekular tetapi berakar pada nilai spiritual. Cuba kita fikirkan, berapa ramai kanak-kanak yang belajar doa makan tapi dia tak faham maksudnya. Pendidikan karakter ni dia sepatutnya ajar nilai di sebalik setiap amalan yang kita buat. Itulah sebabnya teori sahaja tidak cukup tanpa penghayatan. Artikel ini menunjukkan keseimbangan antara teori barat dan nilai timur. Okey, metodologi yang digunakan ialah participatory action research. Participatory Action Research, PAR. Ini bermakna guru, ibu bapa dan penyelidik sama-sama terlibat dalam proses membentuk karakter anak. Betul. Karakter ni dia melibatkan 3 fasa, iaitu fasa pemerhatian dan perancangan aktiviti, fasa tindakan melalui seminar, permainan dan latihan nilai. Yang akhir sekali adalah fasa refleksi, iaitu hasil perubahan bagi tingkah laku anak. Okey, sebagai contohnya, guru menjalankan permainan cerita teladan, kemudian ibu bapa meneruskan nilai tersebut di rumah. Dalam tempoh beberapa minggu, perubahan tingkah laku dapat diperhatikan. Di sini kita dapat lihat bahawa pembelajaran karakter dapat membentuk karakter kanak-kanak mengikut peringkat dan mengikut perkembangan kanak-kanak tersebut. Betul. Kaedah ini dia bersifat kolaboratif dan praktikal. Maksudnya dia bukan hanya teori yang berdasarkan atas kertas, tapi dia berdasarkan pengalaman. Kaedah PAR sebenarnya sesuai untuk kita digunakan dalam penyelidikan pendidikan sebab ia melibatkan refleksi secara berterusan. Pendek kata, PAR ataupun Participatory Action Research menjadikan suatu pendidikan satu proses hidup, iaitu bukan sekadar pembelajaran di bilik darjah, tapi juga di luar bilik darjah dan juga di mana-mana sahaja. Kita beralih kepada slide seterusnya, kepada analisis akademik sebenar, iaitu pertama adalah kebutuhan wacana. Kebutuhan wacana ini bermaksud di dalam penulisan akademik, dia bermaksud setiap bahagian teks saling berkait antara satu sama lain, iaitu tiada idea yang terputus dan mesej utama disampaikan secara logik dan juga berfokus. Dalam artikel ini, susunan hujah sangat jelas yang mempunyai latar belakang, teori, dapatan hingga kesimpulan. Betul. Penulis juga dia mengekalkan untuk kesinambungan idea menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, seterusnya dan berdasarkan hasil kajian. Kekuatan wacana ini juga terletak pada logik aliran, iaitu teori disusuli bukti lapangan. Pembaca juga mudah mengikuti hujah tanpa kekeliruan yang berlaku. Ini adalah contoh penulisan yang baik. Bagi pelajar penulisan akademik, kita perlu meniru struktur ini dalam tugasan kita. Kalau anda menulis esei dan setiap perenggan berdiri sendiri tanpa kaitan, pembaca akan rasa macam kita ni dah lompat topik tanpa tanda wacana yang betul. Okey, secara kesimpulannya, saya ingin memberikan implikasi kepada penulisan akademik
tentang keutuhan wacana ini. Pelajar penulisan akademik perlu mencontohi bagaimana artikel ini menyusun hujah dengan aliran idea yang konsisten dan berfokus. Di sini kita dapat lihat bahawa dalam penulisan ilmiah, sesuatu penulisan ilmiah, kekuatan hujah bergantung pada keutuhan wacana dan juga bukan jumlah maklumat semata-mata. Seterusnya, kita akan pergi kepada sumber rujukan dan juga etika penulisan. Artikel ni dia menggunakan 21 rujukan ilmiah, termasuk dengan jurnal pendidikan, bahasa negara dan teori klasik moden. Menariknya, setiap hujah disokong oleh rujukan bernombor. Ini menunjukkan penulis memahami prinsip academic accountability. Etika akademik bukan hanya elak plagiarisme berlaku, tapi ia juga untuk menghargai sumbangan ilmu orang lain. Betul. Kalau kita fikirkan, kenapa rujukan ni dia penting sangat dalam penulisan? Sebab tanpa ada bukti, hujah yang kita dah tulis tu sekadar pendapat, bukan hujah yang berasaskan apa-apa rujukan. Tapi bila ada sumber yang sahih, rujukan yang sahih, dia dah menjadi satu pengetahuan. Betul. Dan gaya penulisan rujukan juga penting, dan mesti konsisten. Jika ini menggunakan sistem bernombor seperti dalam jurnal profesional. Jadi kesimpulannya, pelajar harus menulis dengan etika, menyemak sumber dan mengelakkan copy paste. Selain itu juga, pelajar perlulah mencari sumber rujukan yang relevan dan mengikuti semasa. Contohnya dari tahun 2020 hingga tahun kini, iaitu 2025. Dan juga perlu menepati piawaian penulisan akademik moden dan menekankan sumber terkini. Sekarang kita pergi ke bahagian kejelasan penulisan. Artikel ini menggunakan bahasa akademik yang padat dan formal. Penulis juga tidak menggunakan kata subjektif. Maksudnya setiap hujah penulis yang tulis ialah bersifat objektif dan disokong oleh data. Ayat-ayat pendek tapi bermakna, itulah maksudnya. Contohnya, guru harus mencontohkan apa yang disampaikan dan akan ditiru oleh anak didiknya. Betul. Kita juga lihat keseimbangan teori ini dan praktik. Penulis juga bukan hanya mengurai konsep, tapi dia menunjukkan pelaksanaan di lapangan. Inilah prinsip clarity through consciousness. Maksudnya jelas kerana penulis dah meringkaskan dan berfokuslah tulisan ini. Bagi pelajar, ini pembelajaran penting. Menggunakan istilah akademik, elak bahasa yang emosional dan jaga struktur ayat. Selain itu, ini juga dapat memberi implikasi kepada penulis akademik. Dari segi gaya bahasa mestilah jelas, formal dan tidak ada retorik. Penggunaan istilah-istilah tepat mengikut bidang kajian yang ingin dilakukan, yang ingin dicari. Artikel ini adalah contoh baik bagaimana kejelasan dalam gaya akademik membantu pembaca memahami makna tanpa sebarang kekeliruan. Okey, baiklah, kita sudah sampai ke penghujung perbualan. Artikel ni dia membuktikan bahawa pendidikan karakter adalah asas bagi pembentukan akhlak sejak dari kecil. Dan yang lebih penting, cara penulis menggabungkan nilai Islam dan teori moden menjadikannya contoh penulisan akademik yang terbaik. Sebagai refleksi, apa yang kita boleh pelajari ialah penulisan akademik mesti fokus dan berstruktur, rujukan yang sahih memuatkan hujah,
bahasa mestilah jelas, objektif dan konsisten. Betul. Sekarang saya nak tambah juga saya punya urusan pribadi. Kita sebagai pelajar mestilah membuat satu penulisan ilmiah yang berpandukan rujukan. Rujukan itu pula adalah rujukan yang terkini, contohnya daripada tahun 2020 hingga 2025 iaitu sekarang. Setiap penulisan ilmiah kita perlulah berfokus dan tersusun. Maksudnya adalah ruang-ruang dia. Satu pembuahan sifar, pengenalan dan ada isi kandungan yang jelas dan dapat difahami dengan mudah oleh pembaca. Okey, terima kasih Ani. Refleksi yang terakhir daripada saya tentang artikel ini. Artikel ini sangat penting dalam memberi pendedahan kepada ibu bapa dan juga masyarakat serta guru-guru dalam membentuk pendidikan karakter terhadap murid prasekolah. Dari segi penulisan akademik, ia juga dapat membantu siswa dan juga siswi guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak untuk membuat suatu penulisan ilmiah dan menjadikan rujukan yang tepat serta berilmiah. Okey. Terima kasih semua atas perkongsian anda tadi. Jelaslah bahawa pendidikan karakter bukan hanya suatu teori, tetapi amalan hidup yang perlu kita amalkan serta perlu kita jalani dalam kehidupan seharian. Okey, dengan itu kami akhiri perbatangan ini dengan harapan yang memberi manfaat kepada semua. Dan